Warga kerja Jabatan Penyiaran Negeri Wilayah Persekutuan Labuan menzahirkan komitmen memerangi rasuah menerusi Majlis Lafaz Ikrar Bebas Rasuah IBR yang berlangsung di RTM Labuan. Dalam majlis itu, semua warga kerja berikrar untuk menjadi ejen perubahan, membina benteng integriti yang kukuh dalam diri serta melaporkan sebarang cubaan atau perlakuan rasuah kepada pihak berkuasa. Majlis berkenaan mencerminkan iltizam berterusan jabatan dalam memperkukuh budaya kerja secara telus dan bebas rasuah dalam perkhidmatan penyiaran. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Labuan, Howard Martin Kim Sung Elias Cornelius berkata IBR penting bagi memastikan kejujuran dan nilai anti rasuah teras utama dalam memastikan perkhidmatan penyiaran negara kekal berkualiti dan diyakini masyarakat. Tanpanya, penyampaian maklumat yang sahih, tepat dan berwibawa tidak berkesan jika integriti tergugat.